Nama apa? Nama Cicak. Cicak apa? Cicak. Cicak ah. Tak payahlah marah. Tak payahlah marah. Oh, tak boleh marah Tak payah marah. Kenapa nama Cicak? Sebab diorang kenal nama aku Cicak. Famous nama Cicak. Kau famous lah. Tak adalah. Famous je. Boleh tahan lah kat JB ni tapi soalan paling famous yang aku nak kena jawab. Okay. Macam tu. Macam tu. Pernah bercinta tak? Kau tanya kau jawab sendiri. Tanya. Kau tanya kau jawab sendiri. Okey, kau jawab. Pernah bercinta ke tak Pernah lah Pernah lah Pernah lah. Lepas tu dengan dia lagi ke dah putus lah? Dah putus lah. Macam mana boleh putus? Tak serasi tu. Tak serasi. Maksudnya tak serasi tu macam mana? Dia bukan sebab dia tak bapak dia tak suka aku tu. Bapak dia tak suka kau? Dia tak accept aku. Sebab apa bapak dia tak accept kau? Adakah sebab muka kau, rambut kau? Adakah sebab pakaian kau? Sebab mulut aku tu. Sebab aku suka-suka kala-kala. Kau suka kali-kali rambut lah. So macam dia ingat aku ni jahat. Tak serasi lah dengan anak dia. kalau contoh kan, dia tengok video ni sekarang, apa yang kau nak cakap dekat? Kau nak cakap kat dia boleh tak? Okey, kau nak cakap kat siapa? Nak cakap bapak dia? Bukan. Aku ada kawan satu ni. Aku ada rapat. Aku nak cakap kat dia boleh tak? Kau nak cakap kat dia? Ni pesanan untuk dia. Ni lah. Ni STS aku lah. STS lah tapi. Okey. Nak pesan kat dia. Okey. Kita ni sebenarnya apa tu? Kan? Hari-hari good morning. Hari-hari panggil sayang baby. Kau anggap aku kawan je. Tapi aku suka kau tu. Perempuan ke kawan kau tu? Yelah bodoh dah STS gila.